Kakak, welcome to my channel ke Game Wah. Kat sini bersama saya lagi Ilyas Fahmi dekat Minecraft EOL. Jadi kita lepas kali ni aku tak tahu nak buat apa lah. Kejap nak baca ni je. Ni benda Fahmi, kau yang dikenali sebagai Z, okey, kau nak ke Z, telah kami tangkap, datang ke Steva untuk selamatkan dia, bro. Literally kat Steva, bro. Yalah, kejap aku nak preparing dulu lah ya. Okey, kita ambil ini depan semua. Kita pergi ke tu Steva. Kita main di sini je, kita tangkap. Okey, sudah. Sana. Ni. Kita setting. Okey, item. Kita semua siap. Let's go. Okay. Wow, Akbar. Oh, wow. Okay. Sana dah. Nah. Pasal. Balik. Ya. Okay, guys. Kita kena lagi cepat. Okay. Okay, let's go. Okay, kita akan masuk sekarang. Okay, jadi dekat sini lah tempat Steva di mana kawan aku ada. Kat mana? Kau tunggu je kawan kau datang. Jangan dia tempat berangkat dia buat penjara dia. Hal nah. Nah. Bro, what are you doing? Memberku, sahabat sejati selamanya. Tak. Maksud kau apa? Tolong aku. Apa? Kejap weh. Kenapa macam ada berubah lah dengan kau? Tak. Macam soalannya macam mana kau ada kat situ, Zek? Kau jawab sekarang. Tak, tadi kan aku tengah cari korang. Aku tengah cari kau, aku dengan Mawar. Lepas tu, tiba-tiba dia datang. Lepas tu dia ajak aku ke sini. Lepas tu Lala kena macam ni. Astagfirullah, bro. Orang macam dia tu kau rugi yang kristal je. Ya kan? Kau tu apa bodoh? Betul apa? Tak, sekarang kau tak. Kenapa kau berangkap dia? Cuba cakap. Kau nak aku bunuh kau sekarang. Lepaskan dia atau tak aku bunuh kau? Kau Okey. Kau lepaskan dia. Kalau kau bunuh dia, aku bantai kau. Cepat. Bila ada tangan kau. Nah, man. Bro. Apa yang kau nak? Please.
Jangan bagi apa-apa kat dia. Nyawa aku tak penting. Aku akan selalu mati jadi tak apalah. Tak, kau perlu cover. Totem ah. Totem aku ada 3 ni. Kau bagi sekarang. Tak, kau catch sekarang. Dia minta apa? Minta apa? Masa kau senjata ni? Tak, aku tak akan pernah nak bagi kau, Sat. Please jangan. 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 Tak ada cara lain. Adakah tak ada pilihan lain selain berikan senjata yang aku pegang? Aku rasa episod kali ni kisah aku sedih je kot. Kisah full episode aku. Diamlah kau. Maka kalau macam tu, aku tak boleh. Tapi kalau kau bunuh dia, aku akan menjamin tempat ni akan musnah. Kalau kau bunuh dia, aku akan bantai korang sejauh mana pun kekuatan korang. Yo, kekuatan MC. Kekuatan MC ni masih hidup gila. Bro have a pro armor. Betul juga. Bro, script lain kan? Bunuh dia terus. Cepat bunuh dia. Script lain. Lama. Bro. Kau bunuh tu pakai pedang lah terus. Script lain mogok. Tak apalah, kau dah bebas. Selamat, anda bebas. Anda bebas. Selamat, anda bebas. Cuma ambil barang-barang dia. Ambil barang-barang. Kau bebas. Cikgu asyik bro. Kenapa je macam ni? Sebab skrip lain kan sepatutnya kan? Okay. Aku ada yang kristal. Aku ada yang enchanting god apple. Dah lah, tak ada siapa yang boleh kalahkan kita. Okay guys. Aku cuma cakap je guys. Secara skrip, bukan macam ni guys. Patutnya Izzat mati guys. Supaya si Izzat ni mati guys. Sebab kemendalan ni. Sebabkan kemendalan. Tak lah. Sebab abang terkurung dalam ni. Patutnya abang buka benda ni. Tak apalah. Tak apa. Ni kau punya ni. Ni. Tak apa. Skrip lain pun tak skrip je dah. Redo ke je dah skrip tu. Mantap. Ulala. Jom cari totem nak. Cari totem. Kau yakin ke bro? Yakin lah. Kau yakin ke bro? Jangan sampai kau mati sudah. Okey, sekarang kita buat apa? Ni. Tadi kau dapat apa je? Kau dapat apa? Aku pun tak tahulah. Aku rasa ini adalah aku rasa ini adalah episod paling pelik kan? bukan. Paling cringe. Kau ni kenapa? Rasa. Ni dapat banner kita. Oh, banner kita. Banner pillager hidung panjang. Oh, gitu ya. Nak buat macam ni. Bro, kau siapa? Siapa? Marsman. Kau siapa Marsman? Bro, siapa kau? Kau salah satu orang kat sini kau? Anda siapa? Alamak. Kenapa dua-dua mati gila? Izzat. Jadi maknanya misi aku gagal lah. Alamak. Okey, jap kita looting. Tersilap aku. Banyak tu. Cerita golden apple ni bagus ni.
Hehe. Banyak ni, banyak. Ush. Potion ni, potion Instaheal ni kita perlukan lah ya guys. Untuk tu. Banyak betul ni. Kenapa ada beberapa barang yang hilang? Looting. Pakai sekejap. Aduh. Mawar? Aku bawa ke sini Mawar? Mawar? Mawar, kau bawa apa kat sini? Kenapa? Okey, Mawar. Kenapa Mawar? Apa Mawar? Kenapa? Bunyi apa gila? Bunyi apa? Astagfirullah. Mana Mawar? Jangan-jangan dia mati. Astaghfirullahaladzim. Macam manalah dia boleh macam ni? Bom dia tu double. Astaghfirullah. Mati berjemaah. Dah mati satu lagi mati. Dah mati satu lagi. Semuanya mati jemaah. Mati berjemaah. Nasib. Buang ni. Ambil cheese. Okay. Bro. Sekejap. Kau, mana kau? Tak, ni cakap je. Disebabkan siapa ya? Okay, aku cuma cakap disebabkan kawan kau yang menyebabkan kawan aku mati. Dia membuat trap menyebabkan kawan aku mahu mati secara tiba-tiba. Aladdin, aku tak tahu kenapa macam mana dia boleh mati sedangkan dia pegang totem. Kau agak terima padanya. Kau nak lagi mana? Sini kau. Sini kau. Wah. Kemana dia? Dia kemana? Kita buang kita ni. Yes. Mana dia? Di sana. Kau nak lagi mana? Di mana? Yes, let's go. We do this. Allah.